Right? So, setting ni follow slow-slow tak apa bahagian setting ni. Saya takut you all salah tau. Sebab tu saya terangkan satu persatu. Right. Okay. So, nama ni bolehlah you letak lead gen. Macam saya contoh jual Honda. Okay. Lead gen Honda. Okay. Okay, sorry. Dekat tadi, dekat bahagian ni, bahagian nama. Okay, kat bawah ni. Biasanya saya akan tulis lead gen. Okay. Dan saya akan letak produk lah. Contoh, saya akan letak nama servis atau nama produk kat depan. Honda, contoh. Dan saya akan buat, ini bahagian funnel mana? Funnel, top funnel. Okay, saya Honda, top funnel. Okay. Dan baru saya tulis lead gen. Lead gen. Ataupun biasa saya buat short form LG. Lead generation. Kalau you all dah biasa boleh short form macam ni lah. Macam saya Honda, top, LG. Itu saja.